Assalamualaikum Aish. Untuk kelas kita hari ini, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Okey, kita angkat tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk kelas kita hari ini, kita akan bincangkan latihan-latihan yang Aish buat sebelum ni. Aish ingat tak Aish buat latihan apa? Latihan warnakan padanan huruf, tulis padanan huruf dan juga latihan italing. Okey, sekarang kita akan bincangkan latihan yang pertama, iaitu warnakan padanan huruf. Okey, kita ambil pen merah. Aish boleh ambil pen merah ataupun pensil warna merah. Kita semak sama-sama. Okey? Untuk bahagian tepi ni, huruf dalam bahasa Melayu dia tak nampak. Tapi tak apa, kita tengok satu-satu. Untuk tulisan Jawi, huruf mim adalah huruf M dalam bahasa Melayu. Okey, betul. Huruf nun adalah huruf N. Betul. Huruf ba adalah huruf B. Betul. Huruf va, huruf V. Betul. Huruf ca, huruf C. Betul. Huruf za, huruf Z. Betul. Huruf lam, huruf L. Betul. Okey, kita tengok yang sebelah dia. Huruf K dalam bahasa Melayu adalah huruf apa dalam tulisan Jawi? Huruf Qaf. Betul. Huruf J, huruf Jim. Betul. Huruf H, huruf H. Betul. Huruf G, huruf G. Betul. Huruf F, huruf F. Betul. Huruf D, huruf D. Betul. Huruf S, huruf S. Betul. Aish betul semua. 14/14. Okey? Aish tanda tau. Lepas tu Aish tulis dekat bawah ni 14/14. Kita teruskan dengan latihan yang kedua, iaitu tulis padanan huruf. Untuk huruf Zai adalah huruf Z. Betul. Sekarang kita nampak huruf Z ada dua huruf dalam tulisan Jawi, iaitu huruf Zai dan juga huruf dekat sebelah tadi huruf apa? Huruf Za. Okey? Huruf Waw, huruf U. Betul. Huruf Ta marbutah, huruf T. Betul. Huruf Ya tanpa titik ni nama dia adalah alif maksura. Jadi dia adalah huruf alif, bukan huruf ya. Dalam tulisan Jawi, ya tak ada titik ini mewakili huruf A. Okey? Kenapa dia tulis ya tak ada titik? Kenapa dia tak tulis alif je? Sebab ya tak ada titik ini digunakan dalam tulisan bahasa Arab. Okey, contoh dia nama Musa. Nama Musa dalam tulisan Jawi, kita tak eja mim, waw, sin, alif. Kita tak eja macam tu. Kita eja macam ni. Mim, waw, sin, alif maksura. Okey? Ini adalah ejaan dalam tulisan bahasa Arab. Okey, kita teruskan dengan huruf ra. Huruf ra dalam tulisan bahasa Melayu adalah huruf R. Betul. Huruf shin, huruf shin. SY. Betul. Okey. Huruf nga, betul. NG. Okey. Huruf ca, huruf C. Betul. Kita jumpa lagi huruf shin, SY. Okey, betul. Huruf sin adalah huruf S. Okey, betul.
huruf ya. Okey, ya ada titik ini barulah huruf I. Okey, betul. Huruf ba adalah huruf B. Betul. Okey, Aish betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/12. Okey, kita teruskan dengan latihan yang ketiga. Masih lagi padanan huruf. Huruf dalam tulisan Jawi dengan huruf dalam bahasa Melayu. Okey, huruf yang pertama, huruf zal. Huruf zal juga huruf Z. Okey, kita ambil pen warna merah. Huruf zal, huruf Z. Sekarang huruf Z ada 3. Okey, zal, zai dan juga za. Okey, huruf fa, huruf F. Betul. Huruf ga, huruf ci. Betul. Huruf va, huruf V. Betul. Huruf sta, huruf S. Betul. Huruf ca, huruf C. Betul. Akhir sekali, huruf dal, huruf D. Betul. Kita teruskan dengan latihan yang keempat. Masih lagi padanan huruf. Okey, huruf nun dalam tulisan Jawi, dalam bahasa Melayunya adalah huruf N. Betul. Huruf alif, huruf A. Betul. Huruf lam, huruf L. Betul. Huruf H, huruf H. Betul. Sekarang huruf H, kalau Aish perasan sebelum ni, ada satu lagi huruf dalam tulisan Jawi mewakili huruf H, iaitu huruf H. H pedas dan juga H bulat. Okey. Huruf yang seterusnya, huruf mim. Okey, huruf mim dalam tulisan Jawi, dalam bahasa Melayu, huruf M. Betul. Huruf ba, huruf B. Betul. Huruf jim, huruf J. Betul. Latihan yang kelima, latihan italing. Kalau perasan kan dekat atas ni, nota dia kata huruf-huruf yang tidak boleh sambung. Ada berapa huruf tu? Huruf alif, okay, huruf ta marbutah, huruf dal, huruf zal, huruf ra, huruf zai, huruf waw dan juga huruf va. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf yang tidak boleh disambung. Okey, sekarang kita tengok contoh dia. Becak. Okey. Sebelum ni, kita nak jauhikan perkataan, kita gunakan teknik hari hujan. Okey. Kalau Aish tak nak guna pun boleh. Aish nak tulis terus pun boleh. Okey, maksudnya tak perlu turunkan hujan. Aish terus tulis huruf B, huruf ba. Huruf I, huruf ya. Huruf C, huruf ca. Huruf A, huruf alif. Okey, jadi dapatlah ejaan beca dalam tulisan Jawi. Ba, ya, ca, alif, beca. Okey, kita tengok nombor 1. Perkataan ferry. Okey, ferry dalam tulisan Jawi. Faya, raya. Betul. Okey, cendol. Cahaya nun cen dal waw lam dol. Cendol. Okey, cukup. Teko. Okey, teko taya te kaf waw ko. Teko. Betul. Yang seterusnya desa. Desa dalia de sin alif sa. Desa. Betul, cumanya gigi sin ni tak cukup. Okey, gigi sin ada berapa? Ada 2 kecil, 1 besar. Okey, ejaan desa. Dalia de sin alif sa. Desa. Okey.
Yang seterusnya, akhir sekali ejaan tempoh. Ta, ya, mim, tem. Pa, waw, ha, po. Tempoh. Okey, betul. Aish, betul 5/5. Okey, 5/5.